Salah. Apa nama? Pun tak tekan pick up pun. Oh ya ke? Oh, alright. Yes. Allah, patutlah patah balik tempat tadi. Pick up. Baru dah bagi tekan klik apa. Okey semua, selamat petang. Saya sekarang ni bersama dengan abang Grab kita. Dia sebelum ini adalah dia sebelum ni memang dia driver Grab lah. Okey, dia seorang yang peramah, yang banyak bercakap, pandai bercakap. Okey bang. Okey, pertama sekali satu soalan lah. Okey. Semasa Covid, macam mana Grab semasa Covid bang? Oh, Grab semasa Covid. Oh, business slow and then kita driver terpaksa menyediakan duit simpanan yang secukupnya dalam masa PKPD. Ya. Perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan. Jadi macam mana pun driver terpaksa jaga. Simpanan kena ada, family kena jaga. Ya. Gitu. Tapi semasa Covid tu, memang Grab ada keluar ke memang tak ada langsung dia stop terus? Grab ada. Tapi semua driver tak nak menanggung risiko lah. High risk sebab kita berkeluarga, kita bawa penyakit balik pada family kita. So high risk lah. Think first before you want to do something. Speaking juga abang kita ni jangan. Okey, tadi sebelum buat video ni saya ada tanya, dia pun ada tanya saya. Dia ada 4 orang anak dan saya ada yang ketiga, yang bakal lahir ni adalah anak yang ketiga. So bang, apa perasaan ada anak abang yang lebih berpengalaman dari saya lah, yang dah beranak pinak ni. Yes. Apa cabaran membesarkan anak-anak ya bang? Cabaran positif, negatif, pahit, manis semua kena ada. Itu tanggungjawab kita lah sebagai seorang ayah, seorang suami. Kepada kita sebagai ayah, kepada anak, kita have to create them daripada ketah putih menjadi acuan yang kita nak. Dengar semua penonton, dia berkias. Abang kita ni berkias, dia bercakap betapa cantiknya kiasan bahasa-bahasa tu. Anyway, saya adalah cikgu moral dan etika sebenarnya. Itu adalah pengakuan dari abang kita. Abang tadi nama Mazlan kan? Ya, saya. Ya, Mazlan. Memang orang sini abang? Ya, saya. Saya orang Johor. Oh, orang Johor. Okey, kebetulan pula saya memang terfikir nak buat konten hari ni untuk channel YouTube saya. Memang nak bercakap pasal keadaan Grab semasa Covid ni. Okey, terus. Jadi saya pun terfikir, harap-haraplah saya berjumpa dengan seorang Grab yang peramah, yang suka bercakap. Memang kebetulan Tuhan bagi saya abang Mazlan hari ni. Okey bang. Alamak, selipar terjatuh Tahu lah. Okey bang, sepanjang abang bawa Grab dah berapa tahun dah? Hampir 2 tahun dah. Hampir 2 tahun. Paling jauh abang dah pergi sampai mana? Sini daripada KL pergi ke Tangkak, Johor. Tangkak, Johor. Oh, jauh. Itu dalam PKP tu. Dalam PKP. Dalam PKP. 10.30 malam sampai sana 00:35 hours. Bermaksud dia 12.30 malam, 12.30 pagi. Yes. Okey bang. Semasa tu kita tak dibenarkan untuk merentas negeri kan? Yes. Bagaimana pula dengan Grab ni? Adakah dia ada surat yang khas juga dari polis? Yes. Untuk driver Grab ataupun e-hailing, mereka surat berkeliling telah pun dikeluarkan oleh pihak Grab atas nasihat daripada JPJ, Puspakom, polis. Jadi kebenaran tu diberi. Kami boleh drive, bawa sama-sama dengan permission surat permohonan yang telah diedarkan. Tapi ada takut-takut juga abang? Yes. Pernah tak masa Covid ni abang bawa
penumpang yang terbatuk ke terbersin ke dekat kereta? Ada? Oh. Saya rasa driver Grab, driver e-hailing tak ramai guna ni. Ya. Okey. Ini adalah infrared thermometer. Infrared thermometer. Ya. Jadi saya harap driver-driver e-hailing mohon sediakanlah for personal, Ya. personal and for the passenger also. Ya, betul. Okay. Ya. It's good for our health also. Ya. Okay. Jadi bila ada benda ni kita boleh scan baik passenger kita, baik diri kita, baik Ya. keluarga kita. Ya. So kita boleh tahu dia punya temperature dia orang tahap mana. If Ya. 37.5, I have to cancel that Ya, person, ya. that request. Ya. Okay, that's better. Okay, next. Okey. Okey bang, apa lagi saya nak tanya ni? Okey, pengalaman abang lain semasa memandu Grab ni. Kalau contohlah, satu lagi bang. Saya punya channel ni ada juga yang perasaan untuk menikmati sesuatu yang seram tu bang. Pernah tak abang dapat cerita-cerita yang mistik semasa misteri semasa Okay. semasa memandu Grab ni? Okay, tempat-tempat yang kita bawa tu macam kita sebagai orang Islam kita berniat lah nawai itulah. Ya. Okay. Jadi kita beringat Allah yang Maha Besar. Okay. Ya. Jadi pernah berlaku tapi kita ada self confidence kita sendiri. Ya. So we have to learn any situation. Ya. And then lagi satu, kalau kita bawa passenger as a e-hailing driver, even Grab or Myka or anything, Ya. okay, saya seorang ayah, seorang suami. Saya bawa our friend Ya. dia, okay, dia this one, Ya. saya bukan bawa satu nyawa, Betul. saya bawa dua nyawa. Ya. So saya kena buat dia ni sebagai adik saya, Ya. family saya. Ya, So betul. I bring along also my heart and my friend also. Ya. Jadi kita kena ingat, jangan kita fikir bawa laju ke, bawa cepat ke apa ke, Ya. atau fikir Ya. speeding ke. Ya. Kita fikir kita bawa nyawa orang, macam nyawa kita juga, macam nyawa family kita. Bukan- passenger macam family kita juga. Ya, bukan Itu yang paling semata-mata baik. untuk mendapatkan rezeki abang. Yeah. Rezeki itu Tuhan yang bagi. Ya, rezeki mana-mana kita boleh Ya, cari. mana-mana Tak kita boleh semesti cari. dengan ni. Kita kena ada job lain juga. Ya. Okey. Okey. Macam saya juga kena ada job lain. Saya sebagai salesman dekat klinik haiwan. Tetapi saya baru berjinak-jinak dalam YouTuber. Dan inilah adalah video interview saya yang pertama dengan seseorang. Sebelum ni saya buat banyak bercerita, banyak mengisahkan tentang kampung halaman saya. Ini adalah kali pertama saya interview. Oh, nampaknya ada kemalangan di hadapan. Bukan, kereta rosak. Kereta rosak. Oi. Allah. Pesona. Okey, sebentar saja tadi baru ada satu kereta yang rosak. Okey bang, abang sebelum ni pernah bekerja dengan kerajaan lah. Yes. Ya, selama 27 tahun. Yes. Tapi kalau kita lihat abang ni, kita nampak dia masih macam cergas, masih kuat. Kalau di kampung mungkin yang sebaya abang ni dia dah pencen kerja kebun dah, tapi abang ni dia bawa Grab. So abang, apa rahsianya? 27 tahun dulu until now, masa saya kerja government sampai sekarang, saya jarang minum ais. Oh. Susah nak jumpa minum ais. Ya, Itu betul dia. Saya banyak minum air masak, air yang dimasak lah. Teh tarik boleh minum. Ya. Teh ais. Teh ais saya tak minum. Kopi ke, jadi air panas. Jadi petua saya, elakkan daripada minum ais. Setahun mungkin satu ataupun dua kali saja saya minum air yang berais. Itu pun terlampau panas weather around here. Lain saya boleh. Lain boleh. Okey, selain itu bang, mungkin ada penumpang juga yang pergi ke restoran tu,
pergi ke restoran, restoran mana yang paling kerap abang bawa penumpang? Oh. Mewah ke biasa-biasa saja, tak kira lah bang? Oh, saya itu restoran mewah ada, pertengahan ada, middle ada, bawah pun ada. Semua banyak lah, banyak tempat lah. Okey. Kalau abang lah, sebab konten saya nanti pun kebanyakannya juga pasal makanan. So di mana tempat yang abang paling suka? Mana tahu saya boleh review ke makanan ke sana nanti. Susah juga nak cakap benda ni. Susah. Sebab lain tempat lain, dia punya menu dia dan dia punya resepi dia. Semua orang boleh masak nasi nasi ayam lah. Kedai mamak pun buat nasi ayam. Ya. Tapi dia punya taste dia. Ya. Saya ni cerewet buat makan. Patut pada maintain tak macam saya. Saya dah berapa puluh kilo dah ni. Ya, jadi kita nak makan kedai tu memang nasi ayam dia sedap, nasi ayam dia sedap. Tak payah cerita lain lah, kita cerita nasi ayam saja. Ya. Kedai mamak pun buat nasi ayam. Tapi taste dia macam mana? Ya, betul. Every shop, every restaurant have a different taste. Ya, Kita tak tahu. Okay. Okey, seterusnya soalan-soalan yang macam kawan-kawan, sebab abang ni dia seorang yang peramah. Kalau ada sesiapa yang yang ikut Grab abang ni, ingat dia punya nombor kereta, angkat dia punya nombor telefon. Kalau nak berbual sepanjang jalan tu boleh dengan abang ni. Sebab dia seorang peramah. Dia seorang peramah, dulu kerja government. Orang kalau kerja government ni memang tak larilah dari banyak bercakap tu. Instructor kan dulu. Instructor. Bagus, saya suka. Okey bang, dulu abang kerja government dekat mana bang? Negeri Johor juga. Johor ke sini? Pahang ada, Sabah ada, Johor ada, KL ada. And before this I was working under United Nations. Wow. Democratic Republic of Congo, Africa, West Africa. Ya, itu pengalaman abang kita. Pengalaman abang Grab kita. Okey bang, bahasa Melayu saya macam mana bang? Sebab saya orang Iban. Yeah, it's okay for me. Oh, it's okay for you ya? Tak biasa juga itu. Biasa juga. Okey. Wahai nak kau bah. Yang sabar aku sudah ni bah. Bercakap sabar pun abang ni pandai. Saya kalau cakap sabar dengan bunyi Indon nanti. So saya sekarang ni tengah pergi ke airport kerana saya akan balik ke Sarawak, dan kebetulan saya punya Grab hari ni berjumpa dengan seorang yang peramah. Sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kerana diberi berjumpa dengan seorang insan. Tak apa, saya ada rezeki. This year saya akan nak pergi Sabah dan Sarawak also. Ya. Saya ada kerja kat sana sikit. Untuk Sarawak, maybe saya akan pergi Serikin. Oh, Serikin, bahagian Kuching. Saya nak pergi bawa family saya jalan-jalan di sana. Ya, sekarang kita dah boleh cross country. Dah boleh bercuti dalam negara lah sekarang. Okey. Anak 4 orang, yang paling tua dah bekerja. Cuma belum ada menantu lagi lah bang. Ya, belum ada menantu. Anak saya kerja, dia nak sambung lagi study. Oh, bagus. Saya dulu pun bang memang nak sambung belajar, tapi apa yang bapak saya cakap, dia kerja kuari lah bang. Kerja kuari kalau dekat kampung saya, kuari ni dekat kampung saya lah, dekat Sibu sana, Sarawak. Dia pernah bercakap dengan saya, surat tawaran sampai, dia tengok dia punya yuran tu. Dia cakap, kau kalau nak belajar boleh, untuk yuran kau boleh pakai duit yang dia orang bagi. Tapi untuk belanja kau setiap bulan, aku tak dapat bagi. Itulah adalah satu kata-kata dari mendiang bapak saya yang sampai hari ini saya masih ingat. So kepada penonton channel YouTube saya, dan di sebelah saya ni adalah seorang yang berpengalaman dalam menjaga, dalam membesarkan anak-anak. So dengarlah dari nasihat kita orang.
Bang, ada nasihat untuk para remaja sekarang nih bang, yang sekiranya dia nak cepat kahwin ke sekolah, biasa-biasa saja aku nak kahwin terus macam tu, yang bercinta dekat sekolah tu bang. Nasihat saya sebagai seorang ayah, seorang suami kepada tuan-puan yang belum berkahwin, prepare yourself first. Okay? Bersedia betul-betul. Bersedialah betul-betul untuk persiapan diri dan ekonomi diri sendiri. Okey? Persiapan diri dan ekonomi diri sendiri. Okey? Kedua, siapkan diri dengan ilmu-ilmu agama. Ya, Okey? betul. Ilmu agama. Tak kisahlah ada Protestan ke, Katolik ke, Hindu ke, ada itu masing-masing punya. A lot of passenger I had. Banyak saya punya pengalaman. Bukan banyak lah, tapi ada lah. Okay, jadi apa-apa pun you have to think first before you have to do something. Even that thing is good or bad. Okay, that's all I think. Okay. Dengar sini kepada saudara-saudara saya yang berada di Sarawak yang mengenali saya, abang ni adalah seorang yang berpengalaman, yang mengenali saya dekat sekolah, dekat kampung, dekat mana-mana saja. Saya sekarang ni berada dengan seorang yang berpengalaman. Bukan kerana apa saya ingin menemu ramah dia, ingin interview. Dia merupakan seorang yang berpengalaman dalam kerja. Satu, dia pernah dulu sebagai seorang instruktor dekat kerajaan, dalam perkhidmatan kerajaan. Dan sekarang ni pun kalau kita dengar apa yang dia nasihatkan, dia cakap, kita fikirkan kepada remaja-remaja sekarang. Saya pun sekarang ni bukan remaja lagi, saya sudah berumur masuk 30-an. So okey, bang, satu lagi, dalam konten video saya ni nanti, saya pun akan suka menasihat orang. Suka menasihat orang. So nasihat-nasihat yang abang kita bagi tadi, sila dengarlah. Jangan kita tengok seseorang tu, aku suka dia, aku lepas habis belajar nanti aku nak dengan dia. Okey, tak apa kalau betul jodoh tu dengan kita, tak mengapa. Cuma macam yang abang kita cakap tadi, kena sediakan diri sendiri. Prepare it yourself. Kena sedia betul-betul. Betul. Ya. Sediakan. Walaupun perkara tu nampak baik, good, dapat mengelakkan maksiat ke kalau Muslim, tapi for the long term, are you prepared for that? Ya, betul. Are you prepared when you finish your study, you have nothing to do? Both of you are same study, same course maybe, and then what should you do? You join there, working there. Anak macam mana? Banyak kos hari hidup tinggi sekarang. Kena ingat lah. Okay. Yang itu yang kepada golongan yang apa, yang macam mana orang cakap, bawah 20 ke 40 abang, yang biasa-biasalah, keluarga yang biasa-biasa. Bukan keluarga yang memang yang dah berada lah. Bukan yang macam keluarga mewah lain lah. Keluarga mewah lain lah. Kita buka mata kita lahir, bukan kita buka mata kita dalam mahligai. Kita ni orang susah. Jadi kita ingat lah, we have to learn about that thing. Kita kena beringat sebelum kita suka kepada seseorang tu, sebelum kita betul-betul nak melangkah hidup dengan dia, selain berfikir pada diri sendiri, fikirlah ibu dan bapa kita. Yes, betul, correct. Ibu dan bapa kita, ibu dengan bapa pasangan kita tu nanti, kita kena berfikir juga pasal dia orang. Jodoh di tangan Tuhan. Tak siapa yang boleh tu. Kalau Tuhan dah tulis pasal tu, itulah yang akan Tuhan bagi. Untuk orang Sarawak, kita jumpa lagi. Ya, abang ni pun dia kata dia akan pergi ke Sarawak nanti, tapi masa tu mungkin saya dah balik sini balik lah. Mungkin dalam perancangan tu dalam bulan berapa tu bang? Maybe before Christmas lah. Before Christmas saya dah balik. Saya tak lama dah balik. Okey, ini adalah satu temu ramah yang sangat luar biasa bagi saya, kerana sekali lagi saya ingin menyebutkan, ingin memperkatakan, abang ni adalah seorang yang instruktor yang pernah kerja dekat kerajaan, dekat government, 27 tahun berpengalaman,
mempunyai 4 orang anak. Sekarang dia memandu Grab. Sekadar apa macam suka-suka bang. Yes. Suka-suka aja. Kalau dekat kampung mungkin dah bercucuk tanam lah bang. Ya. Okey, jangan lupa subscribe, share dan like video saya, channel saya Adman Man, dan saya sekarang bersama Abang Mazlan. Okey bang, itu saja bang. Alright, see you.